Wah! Oh my god! So ada salah seorang followers aku suruh aku reviewkan buat apa? Aku nak review ni satu brand on creation local perfume kita, nama dia Auric. Last time dia pernah ada buat show booth dekat FFM 2.0. Aku pernah bau salah satu dia punya perfume dia, iaitu namanya Sunset. Tapi aku tak tahu kenapa aku tak decide untuk beli. Sebab masa tu mungkin aku punya hidung dah rosak, jadi aku macam tak seberapa bau sangat apa benda bau sebenarnya. Okay, bagus. Daripada segi packaging memang secure. Kau nampak? Dia ada plastik vacuum. Aku tak nak tengok notes dia kat tepi ni. Aku nak teka bau dia dulu dan tengok bau dia macam mana. Ui, solidnya. Tebal kotak dia. Oh, okay. Dia punya caping boleh tahan. Oh, ketatnya. Okay, caping dia bertahan bulat besar juga. Bismillah. Ui, aku suka dia betul macam ni. Wah! Oh my god. Oh, dia sensual manis. Woo! Weh, termeza. Mantap gila. Oh, jap. Ada bau 9 malam ke dalam ni? Jap. Betul gila. Betul aku cakap. Dalam ni ada bau 9 malam. Tak menyesal aku beli. Sumpah aku cakap. Opening tadi aku dapat detect gila bau oren. Tapi ada same time dia campur dengan bau 9 malam yang lembut dan ada manis-manis oren macam tu lah. Oren ni bagi aku dia macam bau gula-gula oren yang lembut. Tapi dia ada sentuhan sikit dengan white floral yang lembut dan juga ada kemanisan je lah. Dan aku memang dapat detect kemanisan daripada vanilla tu juga. Dia balance antara bau manis-manis oren, white floral dan juga kemanisan vanilla. Yang pakai indoor sedap mat. Dia bau manis yang aku boleh kata dia macam nak hampir terlalu manis. Dan aku boleh kata dia punya manis dia ni bagi aku like 50-50, tak manis sangat, tak terlalu manis sangat. Ini aku hampir bagi 10/10 tapi opening aku boleh bagi 10/10 lah. Lembut tapi hampir nak terlebih manis. Tapi boleh tahan lah bau dia. Kenapa aku tak beli masa FFM? Aku bau dia macam bau biasa. Dia macam bukan biasa tau. Macam tak ada benda yang amazing kat hidung aku masa aku first bau kat FFM 2.0. Tapi lepas aku unboxing aku bau sendiri. Tapi aku kena follow dulu baru aku boleh bagi total rating aku berapa tau. So terima kasih kepada siapa yang suruh aku review Auric punya brand ni.